Okey, cubaan. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita bersiaran untuk pada mulanya untuk buat rakaman, tapi kita bersiaran langsung untuk program bualan buku. Bualan buku ni dicadangkan oleh Cik Alim untuk buat setiap minggu. Jadi setiap minggu kita aktifkan, kita giatkan program setiap Sabtu di hentian buku Selangor yang terletak di hentian Kajang. Hentian buku ni dibuka setiap hari dengan banyak kedai-kedai buku terpakai dan baru yang ada di sini. Buku langka, buku nadir semua ada. Jadi kita mula menaktifkan hentian Kajang ni menjadi sebuah hentian buku yang mana peminat-peminat buku bersama-sama dapat mencari buku, dan penjual buku juga dapat mempamerkan buku-buku mereka yang ada. Jadi ini adalah satu usaha untuk kita menggiatkan hentian buku ni pada setiap minggu dengan bualan buku. Cadangan Cik Alim diadakan bualan buku pada setiap minggu. Jadi apapun kita akan adakan dengan siapa. Jadi pada hari ini saya ingin saya mengambil slot pada hari ini untuk membincangkan mungkin satu iktisar, satu pandangan, atau juga satu iktisar pemikiran Rashid Ghannouchi yang sebenarnya ia bermula untuk merakamkan segala yang apa saya tulis ini bermula apabila saya merasakan buku-buku yang saya baca kemudiannya hilang dalam fikiran, dalam kepala tu hilang satu, sebab bila tak dibincangkan, bila tak jadi dia mula hilang satu persatu. Jadi daripada ia lenyap, jadi saya mula menuliskan apa-apa bahan yang saya baca sekian lama dahulu, dan saya cuba mengutip, memilih beberapa pemikiran, iaitu termasuk jugalah tentang sejarah, tentang ekonomi, sosial, politik. Jadi saya memilih dan kemudian menuliskan sekurang-kurangnya dia menjadi dokumen untuk saya sendiri. Selain itu saya menghasilkannya dalam, kebetulan saya juga seorang penerbit, jadi saya kata eloklah saya terbitkan dalam bentuk buku, dapat dikongsikan bersama khalayak, dia sampai menjadi dokumen untuk saya sendiri. Saya meletakkan tajuknya Ketatanegaraan Timur, iktisar pemikiran Rashid Ghannouchi. Rashid Ghannouchi seorang aktivis dan pemikir dari Tunisia yang memberikan saran-saran yang bagi saya baik, dan banyak saya membaca fikiran-fikiran, saran-saran dari sebelah Afrika Timur, ataupun dalam konteks dia sebut sebagai pemikiran Maghrib. Dia ada dua pemikiran, satu Maghrib dan satu Masyrik. Masyrik ni dilabelkan kepada golongan pemikir ideolog yang dari Mesir terutamanya, ya. Jadi pemikiran yang di sebelah Afrika Timur atau Maghrib ni sedikit berbeza daripada yang berada di Masyrik itu tersebut, ya. Jadi dalam konteks hal ini, ia melihat kepada keinginan ataupun satu saran untuk meletakkan bahawa antara pemikiran Timur dan Barat itu diletakkan sebagai sesuatu yang seiringan, ya. Inilah yang digariskan. Sebenarnya dalam menilai ataupun mengambil saran-saran daripada pemikiran-pemikiran ini, saya sebenarnya tidak berpihak. Saya tidak berpihak kepada mana-mana ideologi ataupun mana-mana kecenderungan. Saya lebih suka untuk mengambil, menyimpannya
dan kemudian merekodkannya. Apa yang saya lakukan sekarang begitulah ya. Dan saya tidak cenderung pada untuk mendogmakan pada satu-satu aliran pemikiran. Saya membaca dan mengambil semuanya dan mencatat, menuliskannya. Pertama sekali dalam perbincangan awal ini, melihat pertembungan sekitar 1970-an ya, ataupun pertengahan abad ke-20, berlaku pertembungan. Ketika itu dalam keadaan yang sebahagian negara yang terjajah baru merdeka dan sebahagian lagi masih menentang untuk mendapatkan kemerdekaan. Dan dalam konteks untuk mengisi kemerdekaan ini, mereka telah, kebanyakan negara termasuk negara kita sendiri, kehilangan identitinya kerana berada di bawah penjajahan kolonial. Jadi ini berlaku di seluruh dunia, dan dalam hal itulah terjadinya pertembungan ya. Di sini dalam konteks apa yang berlaku di sini adalah pertembungan antara jalan nasionalis dan tradisionalis tradisionalis dalam dunia Islam ya. Kedua-duanya, nasionalis dan tradisionalis ini mempertemukan sikap yang berbeza ya. Ketika itu lahir semangat kebangsaan ya, kebangsaan, dan dalam masa yang sama juga lahir semangat untuk membangunkan negara mengikut maqasid jalan Islam, maqasid syariahnya dan sebagainya ya. Nasionalis adalah ideologi yang menghadirkan sikap politik yang berteraskan identiti, berteraskan identiti tepatnya kebangsaan ya, bangsa memerdekakan untuk menjadi satu negara bangsa. Sementara tradisionalis ini adalah memperlihatkan satu pemikiran yang meletakkan satu sistem yang menyeluruh tentang kehidupan Islam. Jadi sistem ini merangkumi sentimen agama, set tradisi, budaya dan amalan hidup yang membawa pada satu cara hidup dan tata cara hidup dan peradaban Islam ya. Jadi pertembungan antara sikap nasionalis kemudiannya diperteguhkan oleh sikap nasionalis sekular. Tetapi sekular dalam konteks ini masih lagi tapi ada yang ekstrim, mula menolak agama sebagai satu jalan hidup, meletakkan pemisahan antara agama dan politik dan pertembungan antara nasionalis sekular dan tradisionalis Islam ni membuatkan ada pihak yang cuba mempertalikan antara kedua-duanya sebagai satu kesatuan yang bergerak ke arah matlamat yang sama ya. Jadi cuba meletakkan kedua-dua antara nasionalis dan tradisionalis ini seiringan dan menuju kepada matlamat untuk membina satu negara baru, negara merdeka daripada penjajah. Tetapi sebenarnya hal ini agak sukar kerana kedua-dua pegangan ni, aliran ini mempunyai sejarah yang berbeza, cara fikir yang berbeza dan tata cara yang berbeza ya. Walaupun dia mempunyai satu matlamat yang sama untuk membangunkan satu negara dalam bangsa yang sama, dalam agama yang sama, tetapi pendirian ini sukar untuk diletakkan bersekali ya, dalam satu kesatuan. Maka berlakulah macam-macam perkara Kalau kita lihat di negara kita sendiri, Malaysia ini pun hal yang sama turut berlaku apabila PAS yang berada dalam UMNO kemudian keluar membentuk jalan mereka yang sendiri sehingga hari ini ya. Ghannouchi pada mulanya seorang yang bersikap tradisionalis ya, yang agak vokal kepada pembaharuan barat, modernisasi dan sebagainya. Tetapi kemudiannya dengan ambil sikap yang lebih berlembut ya, untuk melihat bagaimana hal-hal penting modernisasi dalam dunia barat itu jika dapat disekalikan dengan satu konsep atau sistem negara Islam itu, pegangan Islam itu,
ia akan memberikan kebaikan yang lebih baik. Jadi apa yang disarankan oleh Ghannouchi ini adalah satu perkara yang menarik pada ketika itu, kerana kemungkinan sebelum itu sudah ada pemikiran yang di sebelah Maghrib ini, terutamanya Malik bin Nabi. Malik bin Nabi juga mempunyai satu pegangan yang seiring, sejalan. Berbeza dengan pemikiran Masyrik yang agak keras, utamanya dalam golongan Ikhwan Muslimin, ya, yang pada masa itu memegang pikiran-pikiran yang dibawa oleh Said Qutb, yang mana pada pemikiran Said Qutb sebuah negara yang merdeka ini harus bangun dengan satu pegangan Islam yang sepenuhnya. Dan pandangan Said Qutb menganggap bahawa negara yang bukan Islam, negara-negara barat, tidak membina sebuah peradaban. Kerana bagi Said Qutb, peradaban itu datang dengan akhlak, dengan agama, dengan tauhid dan sebagainya. Maka mana-mana negara yang membangun maju tanpa memegang nilai-nilai tauhid, akhlak dan sebagainya, itu bukan sebuah peradaban. Maka yang ada hanyalah sebuah peradaban negara yang membawa ciri-ciri ataupun jalan pemerintahan Islam saja yang dianggap membina peradaban. Tetapi ini sebenarnya bukan ditolak, tetapi Ghannouchi memberi saran bahawa negara-negara barat yang moden itu juga adalah sebuah peradaban, kerana pembangunan, kerana realitinya negara-negara inilah yang lebih, kita kata negara-negara barat inilah yang membawa kemajuan, modernisasi cara hidup baru yang tidak harus ditinggalkan begitu saja. Bahkan menolak negara-negara barat yang secara realitinya lebih maju ini adalah satu bentuk permulaan kepada penolakan, pengasingan dan bahkan permusuhan. Maka Ghannouchi mengambil jalan tengah untuk mengambil kira tentang modernisasi ini, dah bahkan negara-negara barat yang membawa kemodenan dan sebagainya adalah sebuah peradaban sama dengan negara Islam. Tetapi agak kemudiannya hal yang difikirkan, bagaimana negara-negara Islam yang masih dalam kemunduran, dalam kemiskinan, boleh dikatakan sebuah peradaban, sedangkan mereka mundur dari segala segi. Kalau kita lihat sekarang pun negara-negara Islam ni adalah antara negara yang paling banyak kita kata dari hal kemiskinan, dari hal-hal yang kita kata ketidaktertiban dalam pembangunan yang sebenarnya, jenayahnya juga dan sebagainya. Dan hal ini yang ditimbulkan oleh Ghannouchi dalam melihat kepada peradaban secara realiti. Peradaban itu membawa kemajuan kepada bangsa, mencipta mesin ataupun alat-alat ataupun apa yang boleh membuat kehidupan manusia itu lebih baik, lebih sempurna. Maka kita perlu mengambil apa yang ada dalam peradaban, kemajuan yang dalam peradaban ini, termasuk terutamanya modernisasi ini, untuk dibawa ke dalam kehidupan umat Islam. Ya. Jadi ini bermula satu titik pemikiran Ghannouchi yang mula menampakkan satu pertembungan, perbezaan dengan pemikiran Masyrik yang dibina oleh Ikhwan Muslimin melalui saran-saran Said Qutb. Tetapi dalam pikiran-pikiran golongan Masyrik juga muncul pandangan-pandangan yang menuntut pembaharuan, menuntut kemajuan dari Syekh Muhammad Abduh dan sebagainya. Dan berlaku pertembungan pemikiran yang sangat
hebat pada ketika itu untuk melihat apakah sistem yang paling baik untuk membangunkan umat Islam, ya. Dan masyarakat di timur yang ketika itu, negara-negara yang bukan barat yang ketika itu rata-ratanya dijajah dan ditinggalkan oleh kolonial, ya. Jadi apa yang ditawarkan oleh Ghannouchi ini ialah bagaimana meletakkan seiringan apa yang disebutnya sebagai al-falsafah al-gharbiyah, ya, falsafah barat yang membawa modernisasi seiringan dengan pemikiran Islam al-firaq al-islamiyah, ya, al-firaq al-islamiyah yang cuba menuntut satu pembinaan negara yang seimbang antara kemajuan material dan juga kemajuan rohani, ya. Jadi hal ini menunjukkan Ghannouchi bukanlah cuba meletakkan masyarakat Islam ataupun masyarakat timur ini dalam acuan barat sepenuhnya, kerana pada masa itu muncul macam Presiden Tunisia yang cuba mengambil barat sepenuhnya, sehingga menjadikan negara Tunisia sebagai satu negara sekular yang totok, ya. Penjawat awam tidak dibenarkan berpuasa, azan tidak benar dikumandangkan, dan hal ini ditolak oleh Ghannouchi sehingga kemudiannya dia ditangkap dan dipenjarakan oleh rejim Bourguiba juga, ya. Dalam hal ini pengaruh pemikiran Malik bin Nabi dikatakan banyak mempengaruhi cara fikir Ghannouchi, ya. Yang melihat bahawa rasionalisme Islam adalah dualisme logika dan wahyu. Rasionalisme Islam adalah dualisme antara logika dan wahyu, yang mana dikatakan pada sumber pembangunan ilmu pengetahuan, ya. Jadi keharmonian antara dua sumber ini perlu, yang perlu, ya. Dan pandangan bin Nabi melihat Islam adalah satu hal yang lain dan peradaban satu hal yang lain. Jadi tidak boleh dikatakan bahawa negara bukan Islam bukan sebuah peradaban, ya. Kerana anda lihat di sini adalah Islam membawa konsep tauhid, akhlak dan sebagainya, tetapi peradaban juga muncul dalam negara-negara bukan Islam, negara barat contohnya, dan pandangan ini ditolak keras oleh Said Qutb, yang menyatakan bahawa sebuah peradaban muncul daripada pegangan mereka terhadap tauhid, akhlak dan sebagainya. Dalam hal ini kita lihat bahawa Ghannouchi banyak menuruti pandangan Malik bin Nabi, ya. Pandangan Malik bin Nabi tentang pandangan ataupun jadi pandangan Malik bin Nabi yang cuba menelusuri tentang soal kemunduran umat Islam pada masa itu. Bluetooth kot, Bluetooth dia masuk dalam mic, ya? Tak. Okey. Bluetooth disconnected. Bluetooth pairing. Okey. Jadi agak menarik untuk melihat pertembungan pandangan. Kemudian ada dua bentuk pertembungan pandangan. Satu pandangan yang cuba melihat kepada antara golongan tradisionalis dan nasionalis, dan keduanya tentang bagaimana pertembungan antara barat dan timur, ya. Dan kedua-duanya membawa satu saran-saran yang berbeza dan bertentangan antara satu sama lain.
Jadi pandangan yang kemudiannya cuba memperkukuhkan tentang bagaimana peradaban harus dilihat dalam konteks realitinya dari segi penciptaan, dari segi kemajuan, dari modernisasi. Kerana timbul persoalan yang kemudian ditanyakan, apakah ia sebuah peradaban jika masyarakat hidup dalam kemiskinan, kemunduran dan ketinggalan dalam serba-serbi termasuk sains dan teknologi, ya? Apakah kita ingin mendabik dada untuk mengatakan bahawa kita saja yang berperadaban sedangkan kita ketinggalan serba-serbinya? Jadi di sinilah pandangan-pandangan, saran-saran dari Malik bin Nabi dan Ghannouchi cuba mempertimbangkan bahawa ada perlunya kita untuk melihat bahawa peradaban di barat yang membangunisasi itu perlu dibawa masuk ke dalam masyarakat timur, masyarakat Islam, masyarakat timur dan sebagainya, untuk disesuaikan di mana kita boleh ambil kebaikan-kebaikan daripada modernisasi. Hal ini berbeza. Dan kemudian apabila berlaku modernisasi di masyarakat di negara-negara tanah jajahan ini, yang kita mengambil contohnya kalau di Tunisia, ya, muncul sekolah agama Al-Zaituna, yang cuba membangunkan silibus moden yang dicampur dalam silibus tradisional tradisi sebelum ini, ya. Maktab Agama Zaituna ini mengajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum, fiqh dan sebagainya, tetapi dimasukkan soal-soal pembelajaran dalam matematik, sains dan sebagainya. Dan hal ini disebut Ghannouchi sebagai pseudo-modernism. Pseudo-modernism. Dia kata, apa kita nak kata sebagai modernism palsu mungkin tak berapa sesuai, tapi kita katakan sebagai pseudo-modernism. So pseudo-modernism ini dilihat dalam konteks yang lebih positif, ya, bukan melihat dalam konteks seperti pseudo sejarah, pseudo sains dan sebagainya, tapi pseudo-modernism ini untuk melihat, kerana modernism yang berlaku apabila kita menggabungkan atau memasukkan silibus moden, sains, matematik dan sebagainya dalam pembelajaran sekolah-sekolah agama, maka modernism itu tidak berlaku sebagaimana yang berlaku dalam erti kata yang sebenarnya. Kalau modernism membangun dari sudut yang sekularnya, dari sudut pembangunan falsafah yang berasaskan kepada positivismnya, kepada eksperimentalnya, ya, dan sebagainya. Tetapi dalam hal ini dia telah memasukkan ilmu-ilmu ataupun pegangan-pegangan agama untuk memurnikan modernisme itu menjadi satu hal yang bersesuaian dengan masyarakat pada ketika itu, terutamanya masyarakat Islam. Maka ia disebut sebagai pseudo-modernism. Sebenarnya pseudo-modernism ini bukan saja berlaku di Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur atau golongan Masyriq dan Maghrib tadi, tetapi juga berlaku di negara kita. Mungkin kita boleh memperbincangkan, mungkin kita boleh menolak, mungkin kita boleh membahaskannya. Sebagai contoh yang dikatakan sebagai saya membaca satu buku yang ditulis oleh Tamim Mustafa. Saya tidaklah menerima keseluruhan pandangannya, tetapi apa yang dikatakan adalah menarik apabila dikatakan mahkamah syariah yang ada sekarang itu juga merupakan satu rekayasa pihak British ataupun disebut sebagai Anglo-Muslim, Anglo-Muslim. Jadi mahkamah syariah wujud pada zaman pemerintahan British. Jadi walaupun dia menggunakan hukum hakam ataupun kaedah-kaedah Islam seluruhnya, tetapi ini adalah dicipta oleh British untuk mengawal agama, untuk mengawal masyarakat melalui agama, ya. Jadi dia meletakkan hukum mahkamah syariah ni untuk tentang hal-hal domestik, perkahwinan, hukum-hukum Islam yang tidak termasuk dalam mahkamah sivil. Dan walaupun apa yang dilakukan ini adalah baik dan tidak mengganggu gugat dari segi akidah dan sebagainya, tetapi sebenarnya
mahkamah syariah yang melalui proses modernisasi ini tidak sama dengan hukum yang pada zaman Khalifah Islamiah dahulu, ataupun hukum-hukum yang ditentukan oleh kadi pada zaman dulu. Hakimnya adalah kadi yang menghukum dengan hal-hal lain. Tapi mahkamah syariah yang dikanunkan itu mungkin lebih sistematik, tetapi sebenarnya dia disebut sebagai Anglo-Muslim. Dan saya tidak mau pergi ke lebih lanjut tentang hal yang ditimbulkan oleh Tamim Mustafa ini, tetapi untuk melihat bahawa negara kita juga melalui apa yang disebut sebagai pseudo-modernism, ya, yang mana modernisasi yang berlaku dalam negara kita juga tidaklah modernisasi yang pure. Ia disuntik, ya, ataupun diseiringkan, disejajarkan dengan pegangan beragama masyarakat, adat budaya masyarakat, untuk memperkemas lagi sistem pentadbiran dan sebagainya. Jadi itu juga adalah merupakan satu pseudo-modernism. Jadi modernism bukan bergerak dalam bentuk yang purenya seperti mana yang berlaku dalam sejarah barat. Kalau kita faham modernism ini adalah proses bukan saja melibatkan ciptaan benda-benda yang mempercepatkan pergerakan manusia, tetapi juga dia ada model-model pemikiran yang tersendiri, dari sudut positivismnya, dari sudut liberalnya, dari sudut kita kata epistemologi ilmu yang berbeza, kan. Dan kerana apabila barat memajukan negara mereka, memajukan diri mereka, mereka telah meninggalkan agama yang bahkan berlaku satu penentangan terhadap agama Kristian yang dibawa oleh padri-padri dalam zaman feudal, ya. Jadi itu berbeza apabila modernism timbul di barat, dan apabila modernism masuk dalam negara-negara Islam, maka ia berlaku pertembungan seperti tadi, dan juga penyerapan ataupun satu pergaulan dalamnya untuk mewujudkan satu modernism yang turut bersesuaian dengan jalan agama. Maka itu berlakulah satu pseudo-modernism yang disebut oleh Ghannouchi di sini, ya. Dan Ghannouchi suka mengambil contoh negaranya, untuk melihat perkembangan masyarakat, tetapi contoh ni yang disebut sebagai Tunisian specification ini, pengkhususan terhadap masyarakat di Tunisia ini, sebenarnya berlaku juga sama dengan apa yang berlaku di kebanyakan negara-negara terjajah, terutamanya negara Islam yang ditinggalkan oleh kolonial seperti juga negara kita, ya. Ini melihatkan satu pandangan-pandangan untuk mencipta satu saran mencapai jalan menuju kepada demokrasi, ya. Di sini golongan ini ataupun pandangan ini ataupun saran ini disebut sebagai rasionalis, atau disebut sebagai rasionalis dalam konteks masyarakat Islam, dan mereka menolak pandangan, bukan menolak tetapi tidak bersetuju ataupun keluar dari pandangan yang kita kata satu tradisionalis yang dibawa oleh pemikiran-pemikiran Ikhwan Muslimin, pemikiran yang, tapi sebahagian daripada pemikiran Ikhwan Muslimin yang kemudian dibawa dalam era Hasan al-Banna ada sedikit kelonggaran atau penerimaan, ya, terhadap kemajuan dan sebagainya, ya. Pada masa yang sama, rasionalis ini juga menolak satu bentuk sekular yang keras yang cuba membuang terus agama di masyarakat, dan pada ketika yang sama juga menolak golongan Marxis yang disebut kemudian Yasar Islami, ya. Golongan nasionalis ini berpecah kemudiannya menjadi satu golongan kanan dan satu menjadi golongan kiri. Kalau kita lihat bahawa di Mesir ia lebih condong kepada golongan kiri, ya, Yasar Islami.
golongan rasionalis yang cuba membangunkan satu pemikiran yang mengimbangkan antara modernisasi dengan pegangan Islam ini, menamakan diri mereka sebagai at-tadayun al-aqlani, ya. Rasionalis disebut sebagai aklana, dan kemudian ini disebut sebagai aklana rasional, dan mereka menamakan mereka sebagai at-tadayun al-aqlani, ya. Dan yang cuba membangunkan masyarakat berimbang antara manusia beradab yang memegang teks suci dengan manusia beradab yang berdepani realiti. Kita memegang pegangan agama Quran dan Sunnah, pada yang sama juga kita mendepani realiti, dan realiti yang didepani harus melihat kepada kemajuan-kemajuan yang tidak boleh menolak sepenuhnya kemajuan yang ada. Memang mereka juga menyedari tentang keburukan ataupun apa yang disebut sebagai pembaratan, westernization, ya, yang gardabiah ni, yang membawa bermacam hal yang boleh meruntuhkan akhlak dalam sistem kehidupan, pergaulan bebas, institusi keluarga yang rosak dan sebagainya, penolakan kepada tauhid. Golongan ini menyedari tentang keburukan-keburukan yang ada dibawa dalam westernisasi ini, pembaratan ini, dan mereka cuba sedaya mungkin untuk menolak dan mengangkat agama itu sebagai satu pegangan dalam membentuk akhlak masyarakat, ya. Ini pada pandangan saya, tafsiran saya yang kemudian lah, untuk melihat bahawa apabila saya membaca dan kemudian saya menyesuaikan pemikiran saya, melakukan sedikit elaborasi, pengukuhan, jadi saya memberi saran jugalah untuk dalam hal ini, tafsiran dan saran untuk melihat bahawa kesesuaian dalam masyarakat untuk tidak menolak sepenuhnya modernisasi, dan pada masa yang sama terus berpegang kepada agama, tetapi tidak boleh menolak, kerana kemajuan itu penting, dan kemajuan itu datangnya daripada contoh-contoh yang kita lihat daripada peradaban, daripada kemajuan negara-negara yang telah mencapai tahap kemajuan yang tinggi, ya. Kita tak dapat lagi pada hal itu kalau kita menyisihkan diri daripada menerima kemajuan daripada negara-negara yang kita anggap sebagai membawa kerosakan dari segi yang lain. Ya, agak sukar untuk kita mendepani realiti pada hari ini. Tetapi dalam menerima modernisasi dan menerima sesuatu yang daripada peradaban yang dikatakan membawa banyak kerosakan akhlak, kita harus menapis dan melakukan satu penyesuaian terhadap masyarakat. Tidak boleh menerima bulat-bulat dalam penerimaan hal ini. Dan inilah yang bagi saya pengembangan dari pemikiran Ghannouchi ini ialah saya melihat bahawa kita tidak boleh menerima bulat-bulat dalam barat, tetapi harus mengambilnya masuk, termasuk pemikiran-pemikiran falsafahnya, pemikiran sosialnya, pemikiran politik, pemikiran ekonomi, pemikiran masyarakat dan sebagainya harus dilihat, diambil, kerana hal-hal ini juga memberikan kita satu tapak, satu foundation, ya, satu premis yang kuat untuk mendirikan masyarakat maju tetapi memegang agamanya dengan kuat, ya. Jadi kita akhirnya membina satu identiti yang tersendiri, dan inilah yang dicuba dibangunkan oleh Malik bin Nabi dan Ghannouchi. Dia cuba membangunkan satu kepribadian baru selepas era kolonial, selepas era kolonial cuba membangunkan satu kepribadian baru yang memberikan seoptimum mungkin kebaikan kepada masyarakat, ya, tanpa menghapuskan apa yang ada dalam tradisi masyarakat, ya. Okey, dan perdebatan yang besar berlaku pada masa itu adalah pertembungan dalam apa yang dikatakan sebagai golongan aklani, rasionalis, dengan golongan
at-taklidi, ya, golongan tradisionalis. Saya tak tahu konotasi terhadap penggunaan perkataan at-taklidi ni, taklid ni, tetapi ini ditulis dalam buku inilah, bukan salah saya juga. Saya menggunakan apa yang ditulis dalam buku ini sebelum mencari satu bahasa yang sesuai. Mungkin dianggap sebagai satu bahasa yang keras untuk dilabelkan pada golongan tradisionalis, terutamanya yang dibawa oleh pikiran-pikiran Syed Qutb. Yang kita tak nak menolak semua pandangan pikiran Syed Qutb, banyak yang kebaikan yang dibawa dalam pikiran Syed Qutb, tetapi dalam mendepani realiti ada perkara-perkara yang perlu disesuaikan. Dalam penyesuaian inilah yang cuba melihat bagaimana golongan aklani ini cuba mencari satu titik rasional yang dapat mendempani realiti hari ini dengan tidak menolak proses-proses yang berlaku dan tidak menolak tradisi yang ada, ya. Dan seperti yang kita jangka bahawa dalam pertembungan tentu berlakunya banyak sekali prasangka, prejudis dan kecaman terhadap pandangan-pandangan yang bersifat rasionalis. Sehingga sekarang pun pandangan-pandangan rasionalis ni kerana kadang-kadang pandangan rasionalis ni ada yang juga yang bersifat melampau, ya, dan soal-soal tertentu, ya. Dan golongan rasionalis juga ada juga dari segi kelemahannya, ya. Jadi kelemahan-kelemahan ini juga perlu diterima. Tidak sebenarnya pandangan-pandangan rasional golongan akalana ini betul, ya. Jadi ada juga perkara-perkara yang bersalahan, maka itu terdapat juga kelemahan-kelemahannya. Jadi penentangan kemudiannya apabila golongan masyrik ini, itu namanya pandangan Syed Qutb yang sangat berpengaruh pada awal abad ke-20, menolak secara total cara hidup, cara fikir, cara takbir yang mengambil pengaruh barat yang disebut sebagai kehidupan jahiliah, jahili society, jahili konsep, jahili tradition, jahili leadership, dan ingin membawa kepada masyarakat kembali kepada masyarakat beragama, masyarakat Islam yang sebenar, ourselves to the level of true religion, ourselves to the level of true religion. Dan ini cuba dibawa, tetapi cara fikir rasionalis golongan aklanun ni lebih aklanun, bukan lanun, cara fikir rasionalis ini lebih berusaha untuk mengadaptasi kebaikan daripada modernisasi barat tanpa menjejaskan kepatuhan kepada syariat Islam, dan mereka inilah yang disebut sebagai at-taqaddumiyan al-islamiyun, ya. Pada yang sama terdapat pemikiran dan aliran yang dikategorikan sebagai golongan nasionalis yang kemudian pergi kepada kiri, yang munculnya pemerintahan-pemerintahan di Parti Baath, di Syria, di Iraq dan sebagainya yang condong kepada aliran kiri. Bahkan Gamal Nasir di Mesir sendiri pun condong kepada aliran kiri, ya. Kerana bersesuaian pada masa itu golongan kiri ingin menuntut satu perubahan yang memberi kuasa kepada rakyat. Tetapi apa yang berlaku kemudiannya apabila pemerintahan ini berkuasa, pemerintah ini berkuasa, keadilan, kesamaan kepada rakyat itu banyak pergi kepada kediktatoran mereka. Mereka menjadi diktator dan mereka dan negara tinggal miskin begitu. Dan pada masa yang sama muncul satu buku besar, ya, di barat yang kemudian digunakan untuk menolak golongan kiri, menolak sosialisme. Mungkin saya boleh bincangkan pada masa yang lain, yang bertajuk A God That Failed, tak silap saya, pengarangnya Henry, saya lupa. Tapi buku tu sangat menarik untuk melihat bagaimana satu pemikir di barat muncul pada masa itu untuk melihat dengan lebih tuntas tentang kelemahan-kelemahan dalam pemikiran sosialisme ini, ya.
Dan ini pemikiran dalam buku God That Fail ini juga diambil oleh Rashid Ghannouchi sebagai satu premisnya untuk menolak pandangan-pandangan kiri pada ketika itu, kerana golongan kiri yang berkuasa ketika itu terus menjadi diktator yang sama saja kejamnya, menangkap dan sebagainya. Dan seperti di Tunisia, dia terus menghapuskan sistem pelbagai parti dan menubuhkan sistem satu parti. Jadi golongan rasionalis yang menjadi saran kepada Ghannouchi ini percaya bahawa moderniti harus dilihat dan melalui permunian daripada apa yang termaktub dalam teks suci Islam, teks suci agama, itu Al-Quran, Sunnah dan Hadis. Jadi kalau kita menerima moderniti, ia melakukan satu tapisan, filter kepada keseluruhannya, seperti yang saya terangkan tadilah. Dan akhirnya dia percaya bahawa satu gerakan harus ada suatu bentuk institusi, satu bentuk institusi dan satu bentuk muhasabah untuk melihat kepada ataupun melakukan pembaharuan, melakukan pembaikan, melakukan permunian yang berterusan terhadap apa yang dia bawa. Maka dia memerlukan satu institusi yang kuat. Maka Ghannouchi menubuhkan satu institusinya, satu pertubuhannya. Tapi kemudiannya apabila dia telah menjadi satu pertubuhan yang besar, ia digeleklah oleh pemerintah, seramai 500 ahli pertubuhannya ditangkap, termasuk dia sendiri. Dan ketika dalam penjara inilah dia mencari satu pemahaman, membina balik pemahamannya bahawa pentingnya satu pendemokrasian dalam pandangan, dalam masyarakat, dan membawa sistem politik demokrasi. Jadi pegangan rasionalis ini mahukan sebuah negara demokrasi, mahukan sebuah negara menolak golongan nasionalis yang kemudian terarah kepada golongan kiri yang kemudian menjadi diktator. Jadi suara rakyat harus ataupun hanya dapat diperkuatkan melalui demokrasi. Jadi inilah bab pertama saya yang saya tulis. Ada banyak perbincangan dalam bab pertama untuk melihat jalan kepada pendemokrasian, jalan kepada demokrasi, perjalanan menuju demokrasi. Dia melalui banyak saran-saran, pemikiran, pertembungan dan sebagainya, hingga melihat kepada apa yang ada dalam negara yang berlaku selepas era kolonial, dan jalan yang terbaik yang dicapai, yang disaran oleh golongan rasionalis ini adalah demokrasi. Kerana pada ketika itu negara-negara Arab yang merdeka tidak lagi mengamalkan sistem demokrasi. Mereka pergi kepada pemerintahan junta, pemerintahan sosialis yang kemudian bertukar kepada diktator. Saya rasa tidak ada pemerintahan demokrasi pada ketika itu, dan Rashid Ghannouchi menyarankan tentang satu demokrasi di sebuah negara Arab. Dan untuk mencapai satu prinsip negara demokrasi ini, pada ketika itu sangat sukar. Bukan saja ada golongan kiri, bukan golongan watan ataupun yang golongan kanan ni, tetapi juga golongan tradisionalis yang sangat berprasangka, sangat prejudis kepada apa-apa saja yang datang dari barat. Maka demokrasi dilihat sebagai satu ideologi, satu pegangan, satu sistem yang datang daripada barat sepenuhnya. Maka penentangan ini sangat kuat kerana barat itu diletakkan sebagai satu musuh utama. Maka apa yang datang dari barat itu ditolak sepenuhnya. Bukan saja ditolak, tapi dimusuhi dan diperangi. Dan ini sukar bagi Ghannouchi untuk kita menerima satu kemajuan, untuk menerima satu pembaharuan, untuk menerima satu reformasi dalam sistem masyarakat apabila kita mempunyai satu prejudis yang sangat tinggi terhadap sesuatu yang sememangnya memang pernah menjajah negara, memang pernah menjadi musuh dan sebagainya. Tetapi
ada kebaikan-kebaikan yang boleh diteroka, yang boleh diambil, yang boleh diadaptasi untuk membawa kemajuan dalam masyarakat pasca kolonial, masyarakat selepas penjajahan yang dilepas oleh penjajah pada masa itu, ya. Jadi inilah saran yang kemudiannya meletakkan bahawa satu sistem yang bukan terbaik tetapi yang paling sesuai untuk memberikan kuasa pada rakyat adalah demokrasi. Jadi inilah yang cuba saya tekankan dalam bab 1 dalam buku Ketatanegaraan Timur. Buku ini setelah saya tulis, tapi saya perlukan banyak kemasannya, pembacaan kembali, pencarian sumber-sumber yang banyak. Seperti tadi kita mengambil pandangan tentang pseudo-modernism, dan pseudo-modernism ini bukan berlaku sahaja di negara Arab pada sekitar tahun 1970-an awal abad ke-20, tetapi juga berlaku di seluruh dunia, yang mana penyesuaian, penerimaan ataupun pengambilan proses-proses modernisasi, penerimaan modernisasi dalam negara itu digabungkan dengan tradisi-tradisi yang ada dalam masyarakat, dalam negara yang ada, dan ia diambil daripada pertembungan, dan berlaku juga pertembungan sejarah, kerana sejarah modernisasi datang daripada sejarah yang sangat panjang, penentangan terhadap feudalism, sedangkan di negara ini tidak ada, kita katakan, feudalism yang berlaku dalam, contohnya di negara sebelah Asia Tenggara ataupun negara kita, sebenarnya tidak sesuai untuk dikatakan feudalism, dan seorang sarjana mengatakan dia sebagai satu sistem asiatik yang bukan sama dengan feudalism. Jadi apabila modernisasi masuk secara tekal dalam sebuah negara yang berbeza tradisi, berbeza sejarahnya, dan modernisme itu disesuaikan, dikompromikan dengan apa dalam masyarakat itu, seperti tadi yang disebut oleh Tamim Mustafa tentang Anglo-Muslim tadi, hukum mahkamah syariah yang disebut sebagai Anglo-Muslim, maka berlakulah satu yang dia katakan sebagai pseudo-modernism. Dan pseudo-modernism ini bukanlah sesuatu yang negatif. Ia adalah sesuatu yang positif dalam pembangunan, dalam penerimaan, dalam penadaptasian yang memberikan satu hal yang berguna kepada masyarakat. Ya, dah cukup sejam. Ada pertanyaan, Cik Amir? Saya je setakat ini. Jadi itulah yang dapat saya kongsikan, yang saya dapat kongsikan pada hari ini. Cukup sejam perkongsian kita, tepat sejam perkongsian kita. Saya cuba berkongsi tentang bab 1 buku saya, dan kita ada soal jawab, tak ada moderator. Tak ada salah. Okey, selesai. Jadi dengan itu saya tutup perbincangan pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, minggu depan kita ada lagi bualan buku, dan bualan buku ni ada setiap satu. Kalau tidak ada orang lain masuk, saya akan masuk lagi. Saya banyak buku-buku yang nak dikongsikan. Mungkin akan datang saya masuk pembincangan tentang, saya suka membicarakan tentang 3 buku yang memberikan, kita kata, satu pandangan tentang masyarakat di Pulau Pinang. Itu buku Perangkat Hitam Ahmad Lutfi, Acipat Mabi, siapa nama, Aziz Marikan, dan satu Saya dari Hujung Kota, Nordin Hassan. Ya, ini menggambarkan keseluruhan perkembangan masyarakat, terutamanya masyarakat Melayu di Pulau Pinang, daripada awal abad ke-21 hingga pada akhir. Ya.
akan datang. Kalau tak ada slot saya masuk. Kalau tak ada slot tu. Okey, baik, sekian, terima kasih. Kita tamatkan perbincangan, kita tangguhkan bualan buku kita pada masyarakat. Terima kasih.